Ada yang kita nak cerita pasal GP Mugello dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brad with Extremo, obses dengan racing motor. Track Mugello ni ialah track Ducati dengan straight yang panjang dan juga corner-corner fast flowing. Senang cerita, ini memang makanan sebuah Desmos edisi. Bukan saja track Ducati, lebih penting lagi ia ialah track Pecco Bagnaia. Merangkap juga track mentor dia, Valentino Rossi. Kalau dalam sepanjang musim MotoGP 2025 ni, kita nak teka track mana yang Pecco Bagnaia paling berpotensi sekali untuk menang, inilah track dia. Dan memang betul dengan fakta tu, sepanjang minggu ni Pecco nampak selesa berada dalam kelompok depan. Tapi malangnya pada sprint race dan juga race utama, skrip dia lebih kurang sama aja untuk seorang Pecco Bagnaia. Dapat attack awal-awal race, tapi menjelang pertengahan dan juga ke akhir race, performance dia merudum dengan banyak. Pada sprint race, Pecco dapat habiskan race pada kedudukan ketiga, tapi sekurang-kurangnya dalam podium juga. Tapi race utama memang sangat memedihkan untuk dia. Dia terkeluar daripada podium dan dirampas oleh rider yang bukannya orang lain, teman dalam akademi yang sama juga. Di depan home crowd dan juga fanbase Valentino Rossi dan juga Pecco Bagnaia, dia dinafikan daripada podium. Terdapat leak video Pecco di dalam pit yang buat komplain. Dia kata dah 7 round setakat ni, tapi masalah je setiap round adalah sama. Tayar fresh dia okey, tapi bila tayar tu dah start wear, dia tak boleh tampilkan performance dia yang sebenar. Walaupun dekat Aragon hari tu kita dengar Pecco dapat selesaikan masalah front end yang dia tak ada feeling ni dengan menggunakan disc yang lagi besar, dekat Mugello ni dia tak boleh gunakan disc size tu kerana nature Mugello yang fast flowing dan juga mempunyai straight yang panjang, kemungkinan besar susah untuk maintain temperature pada disc yang besar macam tu. Jadi dia terpaksa guna balik disc bersaiz 340mm. Tentang prestasi Pecco yang setiap race macam ni, awal-awal dia strong tapi makin lama makin lemah, beri komen oleh rakan-rakan rider yang lain juga. Marc Marquez misalnya, dia dapat tengok Pecco ni sebenarnya dia punya strength ialah ketika braking dan juga corner entry. Kedua-dua aspek tu memerlukan feel yang baik untuk bahagian depan sebuah MotoGP. Tapi bila Pecco tak ada feel, dia terpaksa struggle lebih. Dia terpaksa push lebih. Dalam keadaan push lebih macam tu, dalam keadaan bawa motor dengan keadaan yang tak selesa, terlampau memaksa, penggunaan tayar akan lebih cepat daripada biasa. Malang untuk Pecco, bila tayar dah start je wear, dia dah tak boleh bawa langsung motor tu. DJ Antonio, rakan seakademi yang bertanggungjawab merampas podium ketiga daripada Pecco, pun ada bagi komen yang lebih kurang sama. Dia kata strength Pecco ni ialah ketika braking dan juga corner entry, sama macam Marc Marquez cakap tadi. Tapi bila kedua-dua areanya ada masalah, seolah-olah Pecco tak dapat cover dekat tempat lain. Seperti yang berlaku dekat race yang lepas ni, DJ Antonio cakap dia ambil kesempatan tu untuk rampas podium daripada Pecco. Inilah perkara yang dikatakan sepanjang musim lepas bila kita dapat tahu Marc Marquez akan ke factory Ducati digandingkan bersama dengan Pecco. Bila ada dua rider alpha dalam satu tim, salah seorang mesti akan terkurang. Pada saat ni, nampaknya Pecco macam tengah moral down dengan kehadiran Marc Marquez. Oleh kerana Marc Marquez terlampau excellent sangat, kedudukan nombor 2, nombor 3 untuk Pecco nampak macam tak cukup. Belum ni, dialah rider utama dalam Ducati Factory. Nampaknya sekarang dah bertukar. Tapi dari segi positifnya, sekurang-kurangnya setakat ini, hubungan antara kedua-dua Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ni masih lagi baik. Tak adalah macam garaj Yamaha masa zaman Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo dulu. Cuma kita tak tahu berapa lama hubungan baik ni boleh bertahan. Pada awal-awal race, kita nampak Pecco tersentuh tayar belakang Marc Marquez, tapi alhamdulillah tak ada apa-apa terjadi. Kalaulah pelanggaran tu akan jadikan benda lebih teruk, salah seorang crash out ataupun kedua-duanya crash out, adakah hubungan baik tu masih boleh bertahan dengan tekanan mental pada Pecco sekarang ni? Pecco sendiri akui masalah yang dia alami dekat Mugello ni kemungkinan besar akan berlaku sekali lagi di litar Essen pada minggu ni. Essen mempunyai karakter yang lebih kurang macam Mugello, corner-corner fast flowing dan sentiasa high speed, menyebabkan dia punya heavy braking zone tu ada sikit je. Kemungkinan besar disc bersaiz 355mm pun tak sesuai digunakan di Essen nanti. Peratus untuk race Pecco di Essen nanti menjadi disaster agak tinggi. Tapi dengan media, dia cakap dia masih nak kekal positif dan cuma nak enjoy race dia. Itu apa yang dia cakap, tapi daripada riak muka dia, nampak macam dia mengalami tekanan dalam hal ni. Pace Pecco sebenarnya tak adalah teruk sangat kalau dibandingkan dengan rider-rider dalam kelompok depan ni. Masa qualifying misalnya, dia cuma kurang sikit sangat daripada Marc Marquez untuk berada dalam tempat kedua. Dalam kata lain, bukanlah Pecco yang tak laju, tapi Marc Marquez dan juga Alex Marquez dan juga beberapa rider lain yang dapat improve lebih laju daripada dia pada tahun ni. David Tadozzi sendiri kata bila dia analisis data riding Pecco, dia dapat nampak yang Pecco ni masih rider yang laju sama macam tahun lepas. Cuma front end Pecco yang Pecco utarakan selama ni memang mengganggu dia untuk match
pace Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Masalah front end ni mengganggu daripada aspek braking dan juga entry corner. Dua aspek ni ialah aspek kekuatan Pecco. Yang betul-betul Pecco kena kuatkan sekarang ni ialah faktor mental dia. Sebab itu ialah yang paling asas sekali. Bila mental out, dah tentulah susah dia nak improve daripada segi-segi lain. Marquez di sisi sebelah lagi Ducati Factory menunjukkan kekuatan dia semakin bertambah daripada round ke round. Mugello ni sama lebih kurang macam kata ialah track yang Marc Marquez tak selesa seperti track-track yang lain. Selalunya di track-track macam ni, Marc Marquez kena defend. Tapi kali ni dia dapat attack pada track yang dia tak berapa gemar. Masa fighting awal-awal lap tu dengan Alex Marquez dan juga dengan Pecco Bagnaia, Marc Marquez sebenarnya dalam fasa save tayar dia. Dia tengah tunggu hingga pertengahan race untuk start attack dan juga push. Sebab itulah menjelang pertengahan race kita nampak Marc Marquez dah boleh start ke depan dan juga buat gap dengan rider-rider lain yang dalam kumpulan yang sama. Dalam kata lain, di awal-awal race, Pecco dan juga Alex dapat battle dengan Marc Marquez ialah kerana Marc Marquez masa tu memang tengah control pace dia untuk save tayar. Cuba kita bayangkan Pecco dan juga Alex all out untuk fight. Tapi Marc Marquez sebenarnya masa tu ada simpan lagi. Ini tak lagi kita kira masa sprint race Marc Marquez buat kesilapan masa setting whole shot device dia, menyebabkan dia kehilangan banyak tempat, tapi dengan mudahnya dia dapat menang juga sprint race. Jika rider-rider terdekat macam Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi tak dapat upkan skill dia orang untuk match dengan Marc Marquez, kita dah boleh expect perlumbaan yang bosan ni akan berkekalan sampailah habis musim 2025 ni. Marc Marquez buat milestone yang agak bermakna dekat Mugello ni. Dia menang sebanyak 93 kali sepanjang karier dia, matching dengan nombor race dia 93. Tapi malangnya milestone tu telah dilakukan di atas tanah air peminat tempatan yang sangat benci kan dengan nama keluarga Marquez. Base fan di Mugello ni ialah base fans Valentino Rossi. Fans-fans ni semua nak Pecco Bagnaia ataupun sekurang-kurangnya rider-rider daripada Akademi VR46 yang berada di atas podium. Tapi pemenang yang diorang dapat ialah Marc Marquez. Rider yang kalau boleh diorang tak nak tengok pun muka dia sebab masalah yang dihadapi dengan idola mereka VR46 pada tahun 2015 dulu. Menambahkan lagi sakit hati fans base dekat sini, nombor 2 adik dia Alex Marquez pula yang dapat. Akibatnya Marc Marquez dan juga Alex Marquez dua-dua kena boo dekat atas podium oleh penonton dekat sini. Walaupun diorang menunggang sebuah Ducati motor keluaran Itali, diorang punya semangat kerosian tu sangat kuat lagi sampai ke hari ni. Manager Ducati Factory David Tadozzi pun ada cuba buat percubaan untuk bagi tahu dekat penonton yang diorang ni ride untuk Ducati motor keluaran Itali. Tak patutlah kau nak boo rider-rider ni. Tapi tindakan tu memang kita boleh agak sia-sia. Takkanlah tiba-tiba fanbase tu boleh tukar fikiran terus berhentikan boo tu. Marc Marquez pula dari sisi yang lain, dia cakap boo tu memang sebenarnya tak boleh kontrol. Tapi dia berterima kasih dekat David Tadozzi sebab cuba untuk defend rider-rider dia. Dan satu lagi, dia kesiankan dengan Alex Marquez. Alex Marquez ni tak buat apa-apa dan tak ada kena-mengena pun dengan peristiwa 2015 tu, tapi sebab nama keluarga dia Marquez, dia pun ikut kena boo sekali. Rider Ducati lain yang elok kita highlightkan untuk pusingan kali ni ialah Franco Morbidelli. Franco Morbidelli sekarang ni tengah membina reputasi sebagai seorang rider yang paling tak ada otak sekali. Dari siri blok-blok orang ketika qualifying sampailah menggelupur selak pada gap yang tak ada dan menyebabkan rider lain crash, semua dia dah cukup buat dah. Sudah ada gerakan daripada rider-rider MotoGP untuk mendesak Dorna bagi hukuman yang lagi berat dekat Franco Morbidelli. Nampak macam dah tak terkawal dah. Tua gerakan ni tak lain dan tak bukan ialah Alex Espargaro. Daripada zaman dia masih lagi seorang rider dan dia lepuk kepala Morbidelli, sampailah sekarang ni dia dah jadi test rider Honda dan buat entry wildcard aja, pun masih ada lagi isu dengan Franco Morbidelli. Maverick Vinales masih lagi menjadi rider yang paling top sekali dalam camp KTM. Sepanjang minggu ni nampak pace dia pun agak baik dan ada potensi untuk podium sebenarnya. Pada race utama, lepas potong Franco Morbidelli untuk dapat tempat keempat, masa tu sebenarnya dia dalam fasa save tayar dia. Ini ialah sign yang baik untuk KTM dan juga Maverick Vinales. Possible untuk mereka lawan Ducati di track Ducati sendiri. Yang bagusnya, berada pada kedudukan keempat ketika dalam fasa save tayar ialah kedudukan yang sangat
baik. Belum push lagi tapi dah ada dalam kelompok depan. Tapi malangnya pada lap ke-9, rider kegemaran ramai elak dia pada gap yang tak ada buatkan Maverick Vinales crash out. Walaupun dia nampak mengamuk teruk lepas kejadian tu, tapi lepas habis race, lepas je Franco Morbidelli minta maaf, dia terima je maaf tu dan dia nak move on cepat. Agak aneh ni sebab memandangkan Maverick Vinales ni antara rider yang mempunyai bad temper. Manusia boleh berubah kot. Cuma Maverick Vinales je yang berbala untuk diceritakan dalam camp KTM kali ni. Brad Binder, Pedro Acosta dan juga Enea Bastianini jauh daripada Maverick Vinales. Pedro Acosta nampak kuat sebenarnya pada awal-awal minggu ni pada sesi free practice pada hari Jumaat, tapi entah macam mana performance dia makin drop. Secara jujurnya, penganalisis MotoGP tengok ada Pedro Acosta dan juga Enea Bastianini ni dah macam ada mental block. Dia dah set dalam otak dia RC16 ni problem, KTM ni problem. Bila kita dah set macam tu, kita ada alasan. Memang lap time kita tak boleh laju, motor memang tak boleh belah. Padahal performance RC16 tu sebenarnya boleh tahan juga. Dibuktikan oleh Maverick Vinales sekarang ni. Berlawanan dengan KTM, rider-rider Aprilia sekarang ni nampaknya ialah antara rider-rider yang mempunyai performance yang tinggi. Ogura yang kali ni kembali daripada kecederaan cuma target untuk biasakan balik dengan MotoGP selepas berehat lama, tapi dia dapat habiskan race pada kedudukan top 10 juga. Raul Fernandez yang selalu kita bahan sebagai rider paling otai dalam Aprilia tapi paling slow sekali, pun kali ni dapat habiskan race pada kedudukan top 10. Dan seorang lagi rider lokal di Mugello ni, Marco Bezzecchi daripada Akademi BR46 yang sekarang ni mengepalai skuad Aprilia pun habiskan race pada kedudukan kelima. Walaupun sebenarnya dia berimpian untuk dapatkan podium di depan tanah air sendiri, di depan fans-fans sendiri, tapi realistiknya dia dapat tengok dia punya pace tu berada dalam kedudukan lebih kurang tempat kelima ke enam. Dan memang betul lah pada akhir perlumbaan dia dapat habiskan race pada kedudukan kelima. Taklah dia kecewa sangat sebab dia dah boleh agak dah. Walaupun tak berada dalam podium, tapi kedudukan Bezzecchi sekarang ni nampak konsisten sejak dia dapat P1 hari tu. Ini bermaksud ada 3 biji Aprilia berada dalam kedudukan top 10. Cuma Lorenzo Salvadori je yang berada di luar daripada kedudukan ni. Tapi dia cuma seorang test rider yang gantikan Jorge Martin. Kita tahu speed dia tak akan sama dengan rider full season. Jadi dengan prestasi baik macam ni, tak ada alasan sebenarnya kenapa Jorge Martin tak boleh bawa motor ni kat depan. Berbanding dengan rider-rider yang ada sekarang ni, dialah yang sepatutnya mempunyai skill yang paling tinggi sekali. Dah pernah jadi world champion. Kalau dia terus bagi alasan, nampak sangat dia menang sebab Ducati, bukannya sebab diri dia sendiri. Benda yang sangat manis didengar di telinga Ducati. Jadi tak sabar untuk kita tengok Jorge Martin kembali semula race untuk tengok apa dia boleh buat dengan RSGP yang terbukti boleh tahan performance dia. Performance Yamaha drop sangat banyak kali ni di Mugello. Kali pandang kita tak perasan yang diorang ni duduk dekat belakang sekali. 3 biji Yamaha habis pada kedudukan ke-13, 14 dan juga 15. Tapi di belakang Yamaha ni cuma ada Nakagami yang membuat entry wildcard, Lorenzo Salvadori yang merupakan seorang test rider je, dan juga Somkiat Chamtra, seorang rookie di atas Honda pula. Senang cerita, 3 jentera dekat belakang sekali ni sebenarnya tak boleh kira. Yamaha lah kedudukan yang last sekali dengan rider-rider full season dengan jentera-jentera factory. Quartararo struggle di sepanjang minggu di Mugello ni. Selepas excellent dapat 3 pole position berturut-turut, bermula di Aragon, prestasi YZR M1 tu jatuh dengan teruk. Sambung-sambung sampailah ke Mugello. Dia sendiri mengakui dia tak sangka performance drop dia boleh terlampau banyak macam ni. Daripada sebuah jentera yang boleh dapat pole position kepada jentera yang berada pada kedudukan akhir sekali. Masih lagi menahan sakit daripada dislocated bahu. Yang medik tu tolak je bahu dia masuk dalam soket balik pada hari Jumaat. Kesan kelemahan YZR M1 ni kepada kecederaan tu semakin ketara. Dalam cuaca yang panas dan grip yang tak ada pada bahagian belakang, YZR M1 ni jadi disaster untuk ditunggang. Sangat susah untuk tukar arah, padahal di Mugello ni banyak corner-corner yang perlukan tukar arah pada speed yang tinggi. Itulah punca Yamaha tak boleh belah langsung dekat Mugello ni. Dan seperti biasa juga, kalau Quartararo di atas Yamaha struggle untuk performance, rider yang lain akan lebih teruk lagi. Malangnya next round di Essen macam kita cakap tadi mempunyai karakter lebih kurang sama macam Mugello. Jadi kita boleh expect performance Yamaha nanti akan lebih kurang sama je macam kat sini.
Sama macam Yamaha, Honda pun tak dapat performance yang baik dekat track ni. Zarco tak dapat replicate performance yang baik macam race-race yang sebelum ni. Dan Zarco ni umpama Quartararo dalam Yamaha. Kalau performance dia teruk, yang lain tu tak payah cerita pun tak apa, dah tahu dah. Macam yang kita tahu, khabar yang macam betul dia punya cerita tu ialah Jorge Martin akan ke Honda untuk tahun 2026. Tapi kalau ikutkan, ada 2 orang rider je yang habis kontrak pada akhir tahun ni. Itu Zarco dan juga Luca Marini. Tapi tak mungkinlah Honda nak tinggalkan Zarco. Dialah rider yang paling top sekali dalam Honda sekarang ni. Experience pun okey, sekarang pun tak banyak bunyi. Cara logiknya, kalau dibandingkan dengan Jorge Martin yang terbukti sekarang ni tak bagi effort 100%. Belum apa-apa lagi dia dah tinggalkan pengeluar Aprilia. Zarco adalah jauh lebih baik. Perform kot dan tak banyak bunyi. Untuk Luca Marini pula, Honda pun sukakan juga dengan dia. Cara dia bagi feedback secara analitik tu sangat baik. Ini menyebabkan proses development RCV tu berjalan dengan lebih lancar. Tapi antara Zarco dan juga Marini, kalaulah Honda betul-betul ambil Martin juga, nampaknya macam Marini lah yang akan terkorban. Tapi kita jangan lupa, MotoGP ni banyak cerita dekat belakang dia. Selagi belum confirm, apa-apa pun boleh terjadi. Kita sembang suka-suka macam ni boleh lah. Tapi kalau dia punya keputusan akhir-akhir nanti mengejut, kita pun tak payahlah terkejut sangat. Memang macam itulah dunia MotoGP. Persatuan Eropah akhirnya telah bagi green light mengambil alihan Liberty Media terhadap MotoGP dan juga Dorna. Dijangka akan selesai pada awal Julai. Liberty Media akan ada pegangan sebanyak 84% ke atas Dorna dan bakinya dipegang oleh management MotoGP sedia ada sekarang ni. Carmelo Ezpeleta akan kekal menjadi kepala dalam pengendalian operasi MotoGP, tapi akan ada director-director baru daripada Liberty Media untuk join Ezpeleta dalam MotoGP. Liberty Media ni ialah company yang berjaya lonjakkan balik F1 sejak dia ambil F1 pada tahun 2017. Sejak daripada titik 2017 tu, bukan F1 telah reach penonton yang lebih besar dan lebih banyak. MotoGP dirasakan perlumbaan motosikal yang paling elit sekali atas muka bumi. Jadi Liberty Media berhasrat untuk tambahkan lagi reach, puaskan lagi penyampaian sukan ni kepada semua penduduk di atas muka bumi ni. Sama macam apa yang diorang buat pada F1. Jadi kita boleh expect MotoGP ni akan berubah lebih kurang sikit macam F1. Dia akan jadi lebih kepada lifestyle. Kalau Liberty Media berjaya buat MotoGP ni sama macam F1, nanti akan ada orang yang tak minat motor pun akan tahu sebenarnya MotoGP tu apa. Siapa rider-rider dia. Itu je video untuk Mugello kali ni. Kita jumpa lagi dekat video yang seterusnya.